Welcome back to Safrish Success Story Podcast untuk episod yang ketiga. So untuk episod kali ni kita bersama dengan the one and only top performer di tim Safrish, Rashid Raza, guys. Hai guys, Assalamualaikum. Okay guys, Rashid, introduce sikit. Okay, nama aku Rashid Razak, berumur 26 tahun ni. So, aku dah berkecimpung dalam bidang hartanah ni dah setahun 6 bulan. Baru setahun 6 bulan lah. Tapi sebelum aku buat property ni, aku buat something yang different daripada bidang ni. Aku tak pernah terfikir pun nak join property ni kan. So, apa yang aku buat tu, aku akan cerita lah hari ni. So, terima kasih lah Syokhi jemput aku untuk podcast hari ni. Okay, welcome Rashid. Thank you juga sebab sudi join untuk podcast ni. Okay, tadi Rashid dah bagi tahu lah, maksudnya di dalam property punya industri ni jadi sebagai seorang rent ataupun ejen hartanah ni setahun 6 bulan Tahun 6 bulan. Oh, tak sampai 2 tahun lagi lah. Belum lagi. Masuk official 2 tahun tahun depan. Tahun depan bulan 5. Bulan 5, 6 2 tahun lah. 6 tahun. Okay, semaksudnya kalau katakanlah orang yang baru join property industry ni, kalau setahun 6 bulan tu consider baru lah juga. Tapi dia bukan tentang baru ataupun lama tau, tapi it's all about performance lah. Okay Syed, hang boleh cerita sikit macam mana perjalanan hang jadi seorang ejen? Okay, aku starting macam ni lah. Aku mula-mula memang tak pernah terfikir langsung nak jadi ejen property ni. Tak pernah terlintas, tak pernah terdetik pun nak join property ni. Aku cita-cita terbesar aku dalam hidup sebenarnya nak jadi pemain bola sepak. Tercapai lah. Tercapai. Okay, sebelum aku buat property ni, aku adalah owner business. Sebelum owner business tu, aku pemain bola sepak lah. Okay, nak jadikan cerita, waktu aku sekolah rendah dulu, kalau nak tulis kat report card kan kena tulis cita-cita kan. Macam orang Polis. lain. Budak-budak lain klise lah. Polis, Askar. doktor, Okay. jurutera lah, angkasawan. Tapi aku lain. Aku dekat report card tu aku tulis pemain bola sepak. Kan? Waktu 2008, 2009 dulu tak familiar dia pun pemain bola sepak ni sebagai cita-cita. Kenapa orang macam kalau katakan jadi football player ni, macam orang rasa itu bukan sebagai career? Dia kalau tahun 2025 lah, kalau tahun sekarang kan. Sebab tahun ni kalau orang cakap nak jadi pemain bola sepak tu orang cakap dah biasa dah. Sebab sekarang kan dengan pendedahan bola sepak tu dah popular lah sekarang. Tapi waktu tu, tahun 2008, 2007 tu dulu, tak ada pembedahan sangat tentang bola sepak ni. Kalau orang cakap jadi pemain bola sepak, orang ingat itu bukan cita-cita. Tahu? Okay. Sebab, yelah dulu orang ingat jadi pemain bola sepak bagi allowance je, tak ada gaji, tak ada kerja tetap kan. Waktu tu lah. Tak familiar, tak popular lah. So aku tulis kat report card aku, ni jadi pemain bola sepak. Okay, report card ni nak kena hantar kat meja cikgu. Meja cikgu kat depan lah. Kan, kat depan. Dekat meja cikgu depan tu ada penolong ketua kelas. Perempuan. Dia lebih daripada cikgu lah. Bila perempuan dia lebih daripada cikgu. Tu baru penolong ketua kelas, belum jadi ketua kelas lagi kan. Memang form lah. Lepas tu aku hantar lah. Bukan cikgu yang marah aku, dia yang marah aku. Dia Penolong cakap ketua apa? kelas dia cakap, yang ini bukan cita-cita ni, hobi dia cakap. Oh ya? Dia marah aku. Aduh, aku cakap tak apalah ni cita-cita aku kan. Tengoklah nanti. Dia judge lah. Dia judge lah, dia cakap yang tu hobi. Tapi betul juga apa dia cakap kan. Kalau main bola betul lah hobi. Bukannya kerjaya kan. Ya, itulah. Tapi tak apalah. Aku memang buat azam sekolah rendah lagi lah. Macam mana hang boleh ada cita-cita jadi pemain bola sepak? Siapa yang membagi inspirasi hang nak jadi pemain bola? Dia daripada kecil lah. Bila daripada kecil tu, aku banyak buka surat khabar. Ayah aku selalu bawa balik surat khabar. Aku selalu tengok page belakang. Sport lah. Sport. Aku tengok gambar Ronaldinho, gambar Cristiano Ronaldo. Aku jadi minat benda tu lah. Tu bila petang-petang, aku duduk kampung dulu. Petang-petang pun hari-hari main bola dengan kawan. So daripada situ lah aku datang minat aku untuk jadi pemain bola sepak. Oh, faham. Maksudnya daripada paper, inspired daripada Ronaldinho lah apa. Ronaldinho tu idola aku lah. Petang main bola, lepas tu hang jadi football player lah. Yes. Tapi nak jadikan cerita, fast forward lah sampai aku... Jangan fast forward lagi. Nanti podcast ni pendek lah. Okay. Daripada hang sekolah rendah tu, okay, hang dah nampak tak career hang nak jadi seorang player bola ni macam mana? Daripada sekolah tu. Okay, aku ada satu buku tau. Okay, buku ni pada sekolah rendah aku ada. Dalam buku tu aku akan tampal gambar pemain-pemain bola.
gambar berita-berita bola daripada surat khabar tu, daripada majalah bola. Dan kat buku tu juga aku ada tulis lah perjalanan aku macam mana aku jadi pemain bola profesional. Daripada aku sekolah aku nak kena wakil apa, aku nak kena Wah, wakil dah tahu lah. apa. Career journey tu dah tahu Journey lah. tu aku dah tahu dah. So aku nak kena ikut lah. Kalau journey A ni tak dapat, aku akan plan B lah. Macam mana journey tu. Okay, kalau plan A apa, plan B apa? Okay, plan A aku nak kena pergi ke akademi. So akademi NFDP tu, okay. Akademi bola sepak negara lah. Dan aku terus pergi main national team lah. Sekolah ni lah, apa nama sekolah sukan tu? Bukit Jalil? Bukit Jalil ataupun sekolah sukan Gambang, Bandar Menawar. Macam tu lah. So kalau aku dapat option tu, aku nak kena pergi dekat PLD. Yang ni pusat latihan daerah. Dia projek bola juga. Dia ada sekolah-sekolah tertentu lah. Macam Anderson. Lagi? Seri Perkasa. Seri Perkasa Ipoh Dia sepadan sebab benam. GR. So kategori itulah. So aku tingkatan 4, daripada darjah 1 sampai tingkatan 4 aku sekolah kat Batam Mes. Sekolah menengah harian lah. Sekolah menengah harian. Okay. Waktu tingkatan 4 tu aku dapat offer daripada pengetua sekolah SMK Seri Perkasa ni lah. Sekolah projek bola lah untuk main dengan sekolah tu lah. Macam mana dapat offer tu? Mesti dia macam kalau tengok Ronaldo kan orang buat tribute dia kan. Ada tiba-tiba ada orang offer card dekat dia. Macam ni lah. Okay, pengetua sekolah tu dia memang minat gila dengan bola. Dia memang dah stay kat sekolah SMK Seri Perkasa tu dah lama lah. Tiba-tiba dia kena pindahkan sekolah. Dia kena pindahkan sekolah kat SMK Batam Mes. So dia bawa lah budak-budak Batam Mes ni, dia tengok siapa yang okey, siapa tak okey. Tiba-tiba dia nak kena ditukarkan balik sekolah SMK Seri Perkasa tu. Sebab sekolah tu kalau tak ada dia, bola tak jalan sangat. So dia daripada sekolah sukan tu transfer ke SMK Batam Mes, kena batal balik? Kena batal balik. Waktu dia batal balik, dia bawa aku. Berapa orang bawa? Dia bawa tak banyak pun, dalam 2-3-4 orang macam tu lah. Dia bawa aku macam tu. So pergilah sekolah tu. Yang bestnya sekolah tu aku masuk form 5 je lah. Okay. SPM ambil lah? SPM ambil. Sekolah tu pagi main bola, petang main bola. Orang belajar pagi kan. Tapi pagi kita orang main bola. Orang pergi pertubunan pakai baju sekolah. Bila sekolah? Pukul 10 start. 10 sampai? Lepas training. Sampai habis pukul 1 ni tu lah. Tu je? Itu je. Lepas tu petang sambung training. Okay, start training kau apa? Training pagi start pukul 8 sampai pukul 10. Okay. Petang start pukul 3. 3 petang? 3 petang. Sampai pukul? Sampai pukul 5 lah. 5-6 macam tu lah. Maksudnya everyday repeat benda yang sama everyday lah? Repeat benda tu. Bayangkan lah kalau pagi dah main bola, dah 10 round padang. Kalau masuk kelas macam mana? Budak bola lah. Lembik. So kelas aku ni dia campur lah. Budak bola dengan budak biasa lah. Budak biasa. Sekolah Seri Perkasa Seri Perkasa. Dia sekolah sukan? Dia bukan sekolah sukan. Dia sekolah berasrama. Tapi dia projek khas bola sepak lah. Dia sukan lain tak ada. Dia khas bola sepak je. So dalam kelas tu kalau tengok budak bola, kalau waktu kelas semua kepala atas meja lah. Memang tidur lah. Sampai cikgu mat aku siap bawa penyembur air tu nak tembak budak-budak bola kalau tidur dalam kelas. Tapi dia tahu lah tu budak bola? Dia tahu lah. Dia tahu kalau kelas ni je tahu budak bola memang masalah. So kawan aku sampai fed up guna tembak air kalau waktu cikgu mat je. Dia belah. Dia pergi tidur bilik persalinan. Tak masuk kelas lah? Tak masuk kelas. Tapi SPM lah. Tahu SPM lah tu? Aku pun tak tahu lah. Sebab nak main bola ni pasal aku masuk sekolah tu. Aku kena drop aku punya subjek. Tadi aku ambil 9 subjek tak silap aku lah. So aku kena drop, aku ambil yang basic je. 6 subjek tak silap aku, basic. SPM. SPM 6 subjek apa? Mat, apa? BM, BI, sejarah, mat. Kredit punya lah yang wajib ambil lah. 6 macam tu lah. Okay, betul. SPM okey lah? SPM kalau dah main hari-hari ni tak berapa memuaskan lah. Memang utama main bola. Memang untuk main bola. Bayangkan aku daripada sekolah rendah, daripada darjah 1 sampai tingkatan 4, bahasa Melayu aku A. Tak pernah B, tak pernah C, tak pernah D, tak pernah E. Daripada darjah 1 sampai tingkatan 4. Aku masuk sekolah tu, BM aku B kan? B. BMB? BMB. Berat tu. Aku tak pernah dapat B. Aku first time dapat B. 1.5. So maksudnya in term of education memang problem lah. Education memang problem lah. Tapi bola memang perform lah. Bola perform. Okay, aku nak tanya kan. Aku zaman-zaman kita dulu, kalau ingat, dia ada kat TV3 tu, dia ada cerita ni. Bukan cerita lah. Maksudnya
siri bola mencari Ramli. Mencari Ramli. Hang ada pernah masuk tak? Aku ada pernah masuk tapi aku pergi try sekali sampai peringkat tak sampai yang ni lah, lepas lah. Tapi antara football player yang memang menjadi daripada program Mencari Ramli tu Faizal Halim. Faizal Halim tu. Siapa lagi yang top lah tu? Faizal Halim sekarang ni kalau ikutkan Ramadan Saifullah. Main mana lah sekarang? Dia sekarang main Kuching City. Oh, tu antara yang menjadi lah. So, tapi yang paling menjadi Faizal Halim lah. Faizal Halim. So bila viral kat TikTok pasal yang dia yang flashback balik Mencari Ramli tu, baru perasan yang Faizal Halim ada dalam Mencari Ramli punya program tu kan. Sampai pergi Manchester kan? Manchester. Final dia pergi Manchester kan? Ya, betul. Kawan-kawan aku banyak yang dapat lah, yang pergi Manchester. Ada je. Oh, sampai dia punya yang peak season dia lah. Betul. Oh, faham. Okay, so maksudnya waktu SPM tu hang dah SPM pun memang okey tak okey je, lepas tu main bola. Main bola. Okay, lepas tu? And then lepas habis sekolah tu, aku alhamdulillah lah. Berkat main bola hari-hari ni, develop aku punya skill, aku punya teknik semua. Alhamdulillah lepas habis sekolah tu aku dapat main Perak lah. Okay, Perak. Aku main Perak 2 tahun. And then aku pergi ke Fedah United. Lepas tu pergi Fedah United lah. Main Perak, main yang Liga FA Underage punya lah. Underage lah. Yes. Okay, aku nak tahu kalau underage ni umur berapa ke berapa? Maksudnya kalau underage berapa, dia ada macam dia ada capping dari segi umur kategori ni kan? Waktu aku tu kalau Piala Presiden, okay, tak silap aku bawah 19. Bawah 19. Yes. And then lepas atas tu bawah 19 tu Piala Belia. Okay. And then bila dah lepas umur 19, bawah 21 Piala Presiden. Okay, masuk 19 sampai 21. Presiden. Okay, atas tu? Atas tu dah kira senior lah. First team lah. 21 tu kira kat atas kira senior lah. Senior lah. Tapi kalau kau umur 20, umur 19 dah outstanding, dah boleh naik dah. Oh, dia tak kira ni lah. Okay, aku nak cuba fahamkan. Presiden ni untuk apa? Maksudnya, adakah itu adalah dia punya journey untuk dia main? Betul. Itu adalah orang cakap reserve team daripada contoh kalau Perak. Okay, untuk senior team dia ada reserve team dia lah. So untuk underage punya lah, bawah 21, bawah 19, itu adalah untuk development punya projek lah. Untuk serap ke atas lah. So siapa yang outstanding dia akan serap terus naik ke atas lah. Okay, faham. Maksudnya daripada sekolah, lepas tu masuk ke presiden. Kalau katakanlah someone tu memang rezeki dalam bola, memang dia akan lalu lah benda-benda tu. Sampailah dia main yang club punya ni lah. Ya, betul. Faham? Okay, so maksudnya hang main club tahun 2000? Aku start 2017. 2017? So main presiden lah? Main Belia. Perak. Main Belia. 17, 18. And then aku pergi ke Fedah United. Umur? Fedah United tu aku umur 19, 20. 19-20 dah ke Felda lah? Ke Felda. Macam nak balik pergi Felda? Aku waktu tu aku dapat offer daripada coach Felda lah pergi sana. Macam mana dia jumpa mula-mula? Mesti ada cerita dia. Okay, dia macam ni lah. Right, waktu 2018 tu Perak, aku memang daripada belia nak masuk ke Presiden Perak lah. So waktu tu memang coach memang tengah serapkan budak-budak belia ni masuk dalam Presiden Perak. And then apa yang dia tak nak tu dia akan buang lah. So aku dah diserapkan dalam Presiden Perak waktu tu. Dah ada list 30 akhir dah, memang nak masuk Presiden je. Dan kalau ingat 2018 waktu tu ada konflik, ada tukar kerajaan. 2018. So waktu tu pun ada cakap satuan pun ada terlibat dengan rombakan orang atas. So ada konflik kat situ. Waktu tu dah Perak start down tu kalau ingat. 2018. Waktu tu transition daripada FA kepada FC kan? Betul. 2018 lah? 2018 lah. Adalah beberapa company yang ambil, last sekali tak okey kan. And then bila dia dah salin balik management semua. So yang budak-budak yang coach pun dia tak nak lah, dia ambil coach lain. So maksudnya coach yang datang tu dah akan ambil budak-budak dia lah. So aku pun decide untuk keluar lah. Belah lah. Lepas tu masuk ke Felda. Lah. Di offer. Daripada coach Felda sendiri. Dia kata, Syed datang trial seminggu dekat Felda, dia cakap. Kena trial juga. Oh, kena select ke lah? Kena select bukan dapat terus? Seminggu lah. Pergi duduk kat sana, kat Bangi.
So terakhir alhamdulillah dapat Felda lah. Felda United. Felda United. Highest level waktu hang main dekat Felda United tu, maksudnya kalau katakanlah Liga Super, ranking berapa? Felda antara yang top juga lah. Saya top juga Felda. Tapi aku waktu Felda presiden. So aku ada join dengan first team jugalah untuk training, untuk friendly semua. Oh, faham. Maksudnya ada main dengan first 11 punya team lah, ada. yang senior punya team lah. Yes. And then first forward lepas tu 2020 lah. 2021. Covid kan? Covid 2020 bulan 3. 2020 Covid. Felda United waktu tu terpaksa dibubarkan atas banyak faktor lah. Yang kena swasta and then masalah kewangan, Covid semua. Okay, waktu tu hang dah main first 11 untuk Liga Super lah? Tak, aku just training lah. Training. Oh, Waktu training tu lah. kontrak aku ada lagi 2 tahun. Habis je aku presiden, aku terus naik atas. Tapi tak tempat lah. Aku just join training macam tu je Masa lah. berapa bulan sebenarnya dekat Felda tau? 2 tahun. Maksudnya kalau ikut kontrak 2 tahun. Tapi waktu hang sempat di Felda tau. Okay, aku dekat Felda 2 tahun lah yang sebenarnya. First, aku umur 19. 19 pemain 1 tahun. Presiden. And then lepas 2019 tu aku di offer kontrak sebanyak 3 tahun. 3 tahun kontrak. 2 plus 3. Yes. And then aku main satu lagi tahun. Tahun ketiga? Tahun kedua. Tahun kedua. And then lepas je aku presiden, aku akan terus diserap naik untuk atas lah, tim atas. So aku ada baki kontrak lagi tu sayang tu. Lagi 3 tahun tu lah? Lepas tu Ngam-ngam habis? Ngam-ngam habis nak naik PKP. Covid PKP, Felda United dibubarkan. Redor lah waktu tu. Memang bubar terus lah? Bubar terus. Tapi okay, Felda United berapa lama Lama juga kan? Kalau Felda United ni lama antara tim yang top jugalah dekat dalam. Dia tak silap aku dulu antara yang sains-sainsnya. Contoh macam PDRM. Apa lagi lah? PDRM apa lagi? Kelab-kelab yang ada yang di kelab. PJ City. PJ City PJ City. Apa lagi ada? PDRM antara yang paling top lah kan? PDRM sampai sekarang ada lagi. Sampai sekarang ada lagi kan? So, antara betul ada Felda United. Lepas tu dah gone lah. Gone. Aku balik kampung waktu tu. PKP pula. Waktu tu ngam-ngam PKP? Kita PKP bulan 3. Hang balik bila? PKP tu aku balik kampung Mata Remes. Bulan apa? Bulan 3 lah. Oh, ngam-ngam bulan 3? Ngam-ngam bulan 3 tu. Aku ingat kan cuti panjang lah. Tak ada training sekejap lah. Rupanya cuti terus. Okay, dia bagi tahu tak waktu tu yang memang kita akan tutup terus? Okay, dia tak bagi tahu lagi. Waktu mula-mula tu kan pengumuman PKP. So semua orang gembira lah ingat cuti. Sebab waktu PKP tak silap aku 2 minggu Mula-mula tapi mula-mula kan cakap cuti 2 minggu. Lepas tu datang balik. Rupanya dia sambung sampai Felda ni tutup. Kelab ni tutup. Tapi consider waktu hang main bola presiden tu, hang dibayar gaji lah? Gaji. Oh, gaji lah? Ada daripada SP semua lah. Wah, syuk lah. Tak adalah. Ada sebab kita under age je. Tak ada masa. Tapi okay, kalau senior team waktu tu, berapa gaji diorang? Dia ikut daripada performer, ikut daripada profile player lah. So kalau macam starting untuk yang starting untuk masuk dalam 5 ke 6K lah. Starting lah? Starting. Local. Okay, dia ikut kelab lah. Tahun 2018 tu, kita dah start ada player import ke? Ada. Sebab Malaysia, dia ada beberapa season yang dia tak ada import player tau. Lepas tu dia ada balik. Tapi aku tak pasti 2000 apa. Tapi kalau 2018 tu dah ada lah. Oh, faham. Maksudnya, waktu tu dah masuk import player apa semua. So, local kalau yang consider starting 5 ke 6 ribu lah. 5 ke 6 ribu So, memang cita-cita nak jadi seorang player bola profesional lah waktu tu. Yes, betul. So, okay, PKP, bila kelab dah dibubarkan, kawan-kawan aku semua nak kena cari tim baru. Waktu PKP macam ni nak cari tim baru. Lepas habis PKP barulah kita boleh cari tim baru. So, sebab PKP kena duduk rumah je. Tak boleh nak cari. Aku pun waktu tu duduk rumah, aku tak tahu nak buat apa. Inilah start turning point yang pertama aku lah. Keluar daripada dunia bola sepak. Aku bisnes lah. Aku start buat bisnes sendiri lah daripada PKP tu. Tapi hang ada story sikit kan, maksudnya daripada hang nak balik ke Perak tu. Kan, cerita sikit kan tu. Okay, waktu hari last day tu kan. Last day aku packing barang nak balik kampung lah. So aku order Grab nak pergi ke bus. Nak pergi ke bus station lah. Lepas tu pakcik Grab tu tanya aku bawa beg banyak-banyak ni nak pergi mana kan. Aku cakap nak balik kampung. Cuti kan. Dia macam tahu aku punya perasaan kan. Dia cakap, tak apa dik.
Kalau yang ni, kalau tak ada rezeki yang ni, Allah nak bagi yang lebih baik lagi masa hadapan nanti kan. Apa benda lebih baik ni? Aku nak main bola je aku cakap kan. Aku tak nak benda lain, aku nak main bola je ni. Apa yang lebih baik masa hadapan tu kan? Ada, awak tunggu je. Nanti ke depan ni ada lagi baik Allah nak bagi cakap aku kan. So aku balik lah. Aku balik kampung. So aku buat bisnes. Oh, so tu ni buat bisnes kat situ lah. Aku buat bisnes kat situ. So aku buat bisnes. Aku sebenarnya memang tak pernah kerja dengan orang lah. Darah aku kalau toreh memang aku suka Nega lah. lah. Waktu kat asrama dulu. Oh, asrama lu. Aku Oh ya, asrama, dekat kan. yang tu. Waktu tu pomade tengah naik kan. Aku beli pomade Oh, yang sama kosong. lah. Aku beli pomade yang kosong. Aku buat Stiker kan. Aku tempel, aku jual lah. Kat asrama memang laku lah. Betul, tahun 2015 macam tu, satu tin pomade tu tak silap aku kalau hang beli yang OEM punya, RM10 ada kan? RM10. Kita jual apa? Aku jual waktu tu dalam 15, 20 tu. Lebih kurang macam tu lah. 15-20 aku jual lah. Waktu budak-budak sekolah dapat duit. 15-20 banyak dah. Banyak lah. So, stiker pun baru berapa ringgit je buat. Tempek je. Betul. So, jual kat asrama memang laku lah. Budak-budak nak pergi pakai pomade pergi sekolah pakai pomade kan. Waktu tu aku seorang yang jual pomade kat dalam asrama tu pula. Memang tokan besar lah. Tokan besar lah. Aku buat duit kat asrama waktu tu. Macam mana dapat idea nak buat pomade tu? Aku jenis suka design tau. So, and then aku suka menjual. Aku kalau beli barang, aku kalau nak jual, aku tak suka jual barang orang. Aku nak ada brand sendiri. Founder lah. Aku memang nak ada brand sendiri. Founder lah. So, aku buat lah pomade aku sendiri kan. Apa nama pomade tu? Aku lupa lah. Old school pomade tak silap aku lah. Aku dulu punya pomade aku dulu nama dia Kozanto. Kamu buat juga lah? Ada. Dekat jual kat mana? Asrama. Aku ada agent tu. Ya? Oi, lagi padu. Aku ada agent Aku tak ada agent, aku solo. Masih lah. ada agent naik van lah. Dia sebelum malam-malam aku panggil agent aku kan. Okay, berapa nak target sale ni? Memang gempak. Aduh. Tahun 2015 kot waktu tu kan. 2015, 2016 macam tu lah. Okay, fast forward balik ke Perak lah. Balik Perak lah. Lepas tu aku sempat berniaga air tepi jalan. Tapi PKP kan? PKP, lepas habis PKP tu lah. Waktu PKP tu, aku buat bisnes online. Okay. Aku buat bisnes online, aku jual barang retail. Barang apa? Aku jual barang Nike, Adidas. Kopi ke apa? Jual kopi, ori lah. Okay. Aku ada satu IG Instagram punya account dan memang menjual. Okay, waktu aku main Feda pun aku buat bisnes juga. Aku jual kasut bola. Bundle? Bukan kasut bola baru. Tapi teammate aku tak tahu punya aku owner. Oh ya? Yeah. Aku owner tu. Tak, maksud jual macam brand-brand Adidas semua? Brand Adidas. Tapi aku jual kasut bola tu, aku rugi tau. Sebab? Okay, aku beli kasut bola tu, aku import daripada UK, daripada US. Oh. Dan aku tak ada knowledge. Bila aku import tu, dia ada duty tau. Aku tak tahu dia ada duty. Aku sekali kena duty lagi tinggi daripada harga kasut bola tu. Beratus-ratus aku nak kena bayar balik. So, okay, duty tu bayar kat siapa? Custom silap. Maksudnya waktu barang tu ship, hang kena bayar terus? Dia dah bayar dah. Cuma bila dia sampai ke port, okay, custom nak release barang tu. So dia kena ada satu duty ni yang kena bayar kepada custom. Kalau harga, dia ikut harga lah, harga kasut. Macam mana dapat idea jual kasut dan macam mana dapat supplier daripada luar negara? Okay, waktu aku main Feda tu aku memang nak cari duit lebih lah. Memang nak cari duit lebih. So aku decide aku jual kasut bola. Aku pun minat kasut bola kan. Aku minat kasut bola. Aku carilah dekat internet. Carilah. Memang aku banyak tanya seller-seller kasut. Aku banyak call diorang tanya. Mana dapat supplier ni, mana dapat kalau supplier tahun 2015-16, waktu tu zaman-zaman yang orang jual kopi kan? Orang jual kopi. Jual Pablo. Legend kan? Jual Pablo kan? Oh, zaman-zaman tu lah. Zaman tu aku... Tapi rugi tu. Tak boleh. Maksud, dia kalau sekali di ship, hang beli yang banyak, tak, banyak lah. aku macam ni tau. Ada orang order, baru aku order. Satu-satu? Satu-satu. Sebab tu yang kena duty tu. Oh. Sebab aku tak belajar benda tu. Aku tak ada knowledge. So, bermodalkan Instagram account aku jual boot tu. Aku jual boot tu tak silap aku nama dia Football Boot 23 tak silap aku. Nama IG dia tu lah.
So aku ubah nama IG tu 23 store. Aku jual barang retail pula. Aku jual Adidas, Nike, bag, baju, ori. Lepas tu alhamdulillah dapat first client. Tapi aku rasa nak pusing modal tu balik lambat sebab barang kan Adidas kan Nike kan mahalan. Margin tak tinggi. Ya. Margin tak tinggi. Tapi kenapa orang tu kena beli dekat Instagram sedangkan dia boleh pergi alisan ke? So tak harga alisan jual dengan aku jual sama. Sebab aku pun import juga barang tu. Maksudnya apa harga yang alisan dapat, hang dapat. Cuma mungkin harga dia lagi murah sebab dia beli bundle borong lah. So aku rasa macam nak dapatkan pusingan modal tu macam lambat. So aku decide untuk jual bundle. Baju Nike Adidas juga tapi bundle tau. Aku beli banyak, aku jual laku. Orang kata pecah guni lah. Pecah guni. Tapi ada grade kan? Dia ada grade dia. So kalau waktu yang hang jual bundle tu, grade apa yang hang selalu ambil? Aku selalu tak ambil guni, aku ambil selected item. Yang dah cantik-cantik, yang dah lawa-lawa macam Nike, Adidas. Yang dah lawa lah, memang tak ada pening-pening dengan guni-guni tu lah. Hang resell balik? Aku resell balik. Besar margin? Margin ni margin ni besar. Lagi besar daripada retail lah. Sebab dia bundle kan. Okay, lepas tu hang berniaga baju brand Nike, Adidas semua consider brand-brand yang top lah. Okay, so lepas tu? Lepas tu aku jual bundle. Bundle? Dan aku start bina brand baju sendiri lah. Okay, macam mana hang boleh terfikir nak buat bisnes yang ada consider baju brand sendiri? Okay, aku suka design. Aku suka design, duduk seorang-seorang suka design baju. Maksud hang pandai buat Photoshop lah? Aku design pakai phone je. Cuma aku terjemahkan idea aku tu kat designer lah supaya dia buat Photoshop semua. Faham. So lepas tu tak buat lah brand-brand yang luar punya, buat local punya buat lah. Local punya lah sendiri. Tahun 2020. Okay, 2020 dia still lagi hype local brand ke ataupun dah habis lah? Tak silap aku dia zaman-zaman hype tahun 2015. Yes. Right. 2020 tu baru nak start naik balik. 2020 baru nak start naik balik. So waktu tu aku buat meletup juga lah. Alhamdulillah lah. Jual kat online lah? Jual kat online lah. Aku pernah dapat dalam satu malam tu aku release. Bukan satu malam lah, 1 minit. Aku jual dah boleh dapat dalam RM20,000 satu malam? Satu malam. Okay, macam mana dia punya proses hang launching tu? Aku design baju dulu. And then aku buat photoshoot semua lah. Racun-racun aku akan bagi tahu satu tarikh, pukul berapa akan release. So, okay, macam mana tu benda tu? Tak biasa orang yang buat benda tu orang yang belajar. Okay, aku belajar. Aku tahu masa aku buat bisnes aku belajar juga. Aku adalah belajar pasal bisnes online semualah. Sambil-sambil aku bisnes, sambil aku belajar lah. Maksudnya hang belajar bisnes dengan cikgu-cikgu bisnes lah. Aku ada masuk kelas fizikal ke online ke. So tu yang tahu pasal launching strategi. Betul. Faham. Aku bina crowd kat situ lah. Dekat IG. Waktu tu IG bukan TikTok lagi lah. 2020 tu IG. So crowd memang banyak gila support brand aku waktu tu kan. Aku keluar limited. Baju aku keluar limited. 150 pieces je. Setiap kali setiap kali release. So aku jual dengan selai harga RM150. T-shirt? Jersey. Okay lah, kalau boleh share hang punya bisnes pun tak ada lah kan. Berapa kos satu baju? Kos satu baju tu dalam 35. Margin dia tinggi gila. Margin dia memang tinggi. So bila aku dah buat launching tu, aku release waktu malam tu pakai WhatsApp je. Aku cakap okay dah release. WhatsApp aku meletup waktu tu. Okay, ada orang tolong jawab WhatsApp semua lah. Aku hire adik aku je. Oh ya. Yeah. Tolong jawab WhatsApp. Aku jawab, dia jawab. Okay, macam mana baju t-shirt local brand boleh dijual pada harga RM120 RM150 sehelai? Dia demand lah. Waktu tu tengah hype jersey. Kita tahulah 2020. Okay. Waktu tu tak ramai lagi yang buat. Aku antara orang yang terawal lah. Yang consider saing SBG lah. Tak adalah saing. Dia lagi ni lah kan. Lagi top lah. Lagi top lah. Aku boleh lah. So adalah crowd tu lah. Aku bina. Aku buat Telegram. Orang sanggup beli Orang sanggup beli. RM150 sehelai. Bayangkan.
150 helai je aku keluarkan malam tu. Habis seminit je habis. Kan? WhatsApp aku macam nak meletup lah. Yang WhatsApp aku tu berapa orang? 1000 lebih orang. Tapi aku boleh jual 150 je. 10% lah lebih kurang. 10% je. 15% lah. And then waktu tu yang aku seronoknya aku punya design, aku punya brand. Yang mana dapat beli tu, dia orang resell balik baju aku ni. Okay, apa yang special punya baju? Aku pun tak tahu. Sebab mungkin design, mungkin brand lah. Nampak dalam? Waktu tu aku tak. Okay. Waktu tu aku memang suka tau bina brand tau. Aku belajar pasal branding. So aku buat brand aku ni, hypekan brand aku ni. So orang tengok, memang orang nak. Kan? Orang resell tahu berapa harga? 420 selai. Ada orang beli? Ada orang beli. Aku terkejut. Tak, Oi, betul cakap macam mana? Yelah, maksudnya dia kalau contoh yang main resell lokal ni yang power memang si siapa nama Ashraf Ashraf Anwar. Ashraf Anwar kan, SVG. Aku pun ada masuk kelas dia kau waktu buat brand tu. Oh, dia ada buat kelas Dia ke? ada buat kelas masa mula-mula dulu lah. Bukan sekarang waktu mula-mula dia nak naik. Ya, yang biasa yang top orang jual SVG lah. So macam mana punya, maksudnya baju hang tu artis pakai ke apa ke? Dia tak adalah artis pakai pun. Dia waktu tu local brand tengah nak naik tau. Hype. Tak tahulah macam mana hype tu tercipta, memang sengaja ke ataupun aku pun start bina brand aku eksklusifkan brand aku create the demand tu, createkan demand tu. Sementara nak sampai ke tarikh release tu, aku buat kerja 2 bulan sebelum tu aku dah buat kerja dah. Oh, dah pre-launch lah. Dah pre-launch dah. So orang tertunggu-tunggu. Aku gembira tau bila orang DM aku itu, bang saya dah cuti kerja dah bang hari ni, bang nak lock baju bang. Oh ya. Ui, dahsyat gila. Aku betul lah. Tapi maksudnya sales process tu berlaku dekat WhatsApp saja. Dekat WhatsApp. Okay, kenapa hang letak 150 punya figure? Okay, aku nak main benda ni limited lah. Aku nak create the demand lah. Sebab tu aku buat 150. 150 helai lah. Maksudnya RM150 ke apa? Tak, betul 150 helai. 150 helai. Aku nak create the demand lah. Aku tak nak semua orang boleh pakai baju tu. Aku nak limited je orang boleh pakai baju tu. Barulah hype tu ada. Tak semua orang Sebab ada. strategi yang hang pakai ni, dia macam strategi si siapa yang gamers tu? Apa nama gamers tu? Bukan soalan. Daddy Hood ke? Daddy Hood. Daddy Hood punya strategi kan. Apa brand dia? Homeboy. Tapi aku buat sebelum dia hype lagi lah. Tapi Daddy Hood pun dia gunakan strategi yang sama. Dia bagi tahu dia create certain amount, certain numbers baju tu, itu je ada. Betul. So dia kata kalau dia buat banyak, dia jadi tak eksklusif. Betul. Tak eksklusif lah semua. Yelah bila kita release, dah tahu dah benda tu dapat baju tu kan. Boleh beli baju tu, tak kisahlah. So orang tak tertunggu-tunggu, orang tak terkejar-kejar sangat pun. Bila kita buat limited, orang terkejar-kejar. Sampai orang tadi pun dia cuti kerja, dia mati nak lock baju tu. So waktu tu aku umur 21 kot. Bayangkanlah 21, tiba-tiba dalam akaun bank ada 20,000. Masyuk lah kan. Macam culture shock sikit lah. Dia ada satu perasaan dalam hati tu membuak-buak kan. Aku nak buat apa dengan duit ni kan. 20,000 lah akaun. Ya, sebab punya margin besar kan. Besar. Okay, lepas tolak semua kos-kos semua, berapa bersih dapat? Dia belah juga lah, belah ribu juga lah. So biasalah kita muda, tak banyak sangat ilmu kan. Ada banyak duit dalam akaun bank, mulalah buat benda merepek. Beli ni, pantang tengok online sikit ke, nak beli. Pantang tengok lalu sikit ke, nak beli. Aduh. Duit company tu dah macam duit sendiri. Habis. Okay, so tu waktu peak lah. Waktu peak. Tu highest lah. Tapi kalau on average sebulan berapa sale? Sale boleh dapat dalam 20, 30 macam tu sebulan tu lah. Tapi hang buat launching lah. Aku buat launching. Maksud sebulan ni sebenarnya kalau ikutkan melega sekali je lah. Betul. Tapi preparation tu lama kan. Dia bukan ada sale harian tak dia. Betul. Betul. Oh, faham. Okay. So lepas tu apa jadi dengan bisnes tu? Okay, bila kita tak ada ilmu nak manage the business, manage duit, cash flow habis lah. Aku sampaikan kereta aku pergi repair bukan aku buat habis ribu. Oh ya? And then waktu tu duit ada, aku ajak kawan-kawan. Jom lah kita pergi Ipoh Hojaan, jalan Ipoh. Waktu bulan puasa kan.
So aku payung lah. Aku payung diorang semua buka Oh, puasa. asyik lah. Lepas tu lepak gerbang malam. Aku cakap diorang, jom kita pergi Kedah pula nak malam ni. Diorang cakap, buat apa ke Kedah? Aku nak repair kereta aku sikit lah. Pergi. Baju tak ada ni, diorang cakap, tak apa kita beli kat sini kan. Oh. Beli baju. Aku sewa hotel mahal kat Kedah lah aku sewa. Sekali breakfast, sekali dengan sahur aku bagi ke diorang. Oh. Aku pergi repair kereta. Itu jam yang mata apa lah. Memang kat awak. Nak duit? Lah. Aku bagi. And then aku repair kereta. Habis RM1,000 lah. RM1,000. Repair kan modified? Aku repair kereta. Repair lah. And then buka makan semua aku belanja, aku payung lah. Dari atas sampai bawah aku payung. Rashid payung. Jangan risau. Ikut je. So memang berapa hari? Gila. 2 hari lah. 2 hari lah. 2 hari. And then duit tu orang cakap tak okay, pandai 2 hari tu berapa habis spend? Dalam 6-7K macam tu lah. Ush, 2 hari 6-7 ribu. Kali dengan repair kereta lah. Kali repair. Kali dengan repair kereta lah. Ya repair. Kena repair lah kan. Kalau dah problem kan. Tapi nak repair je jauh lah tu. Kedah lah tu. Okay, kenapa pergi Kedah? Sebab itu specialized untuk ni lah, untuk FD ni. Oh bukan, sebenarnya sebab ada duit. Bukan sebab special. Sebab kalau tak ada duit, dia tak pergi Kedah. So, tu lah, tak pandai jaga, tak pandai manage. So, business tu tak dapat expand lah, tak dapat berkembang, tak dapat grow. Oh, tu punca dia. So, makin lama makin slow. Sampailah 2024 tu masih ada lah business tu. Tapi slow lah. Dan tahun 2024 tu pun aku nak kahwin kan. Okay, waktu 2020 sampai 2024 tu, business everyday memang launching lah. Launching. Okay, so bila dia start, nampak macam, dia dah tak okay ni. 2024 lah. Dah tak okay lah. Sebab tak grow, sebab duit tu tak disalurkan di tempat yang betul lah. Takkanlah, yalah, yang pergi Kedah tu satu hal je. Adalah benda-benda lain kan. Adalah. Spend kat sana, spend kat sini tu. Itulah. Dekat bisnes, nak spend kat bisnes susah. Semua bisnes untuk diri sendiri. Oh ya? Tak tahu, tak belajar. Itu sebabnya. Faham. Tak dapat grow semua. Dan 2024 tu jugalah yang nak kahwinnya pun. 2024. Okay, 2024 dah kahwin ke belum? 2024 kahwin bulan 9. So waktu tu awal tahun, business tu okey. Boleh lah, adalah buat duit tu. Tapi tak ni lah. Tapi tak cukup tau. Untuk kumpul duit kahwin tak cukup. Dan business pun memang slow gila lah. 2024 tu, masa 2024 tu memang slow gila lah. Faham. Okay, so maksudnya itu dah consider slow lah. Dah slow Okay, lah. so macam mana turning point yang boleh jadi property agent? Okay, waktu tu bulan 5 Bulan 5 aku memang dah buntu gila lah. Macam mana aku nak cari duit top up nak kahwin ni kan. Kahwin bulan 9, lagi 4 bulan kan. So aku duduk termenung. Aku buka handphone. Aku tanya ChatGPT. Okay. ChatGPT, macam mana ke nak buat 20,000 dalam masa 3 bulan? ChatGPT bagi 1 saat dia jawapan. Dia bagi list, 5 list. List bawah-bawah aku tak baca lah. Aku baca paling atas sekali. Okay. Dia cakap property agent. Oh ya? Yeah? So answer dekat ChatGPT, apa pekerjaan ataupun bisnes yang boleh earn 20,000 dalam masa 3 bulan? Yes. First yang ChatGPT advice adalah property agent. Oh. Okay, yang kedua ketiga tu apa dia? Aku dah lupa, tapi sebab aku memang dapat yang satu tu dah, aku ambil yang tu je. Bawah-bawah tu aku dah lupa lah. Apa benda lah dia bagi tahu kan. And then bila dah dapat property agent tu, aku terus fikir lah, aku terus ingat balik. Siapa property agent kan? Terlintas dalam fikiran aku, selalu lalu FYP aku, Facebook, IG, Syauqi Atta. Oh, okay. Macam mana aku boleh lalu kat Fit? Adakah hang cari rumah ke apa ke? Tak. Selalu waktu tu kan hang selalu FYP kat TikTok semua. Aku selalu tengok kat video lah. Ya, hang tengok video aku mesti. Biasa orang tengok video aku ni, pertama mungkin dia nak beli rumah ataupun aku tak ada nak beli rumah pun lah. Cumanya bila benda tu FYP, aku suka tengok orang review semua. Oh, macam tu lah. Kan? Faham? So,
Okay. Aku terus DM lah. Waktu tu aku DM kan. Aku DM je aku. DM Ah, ke masa tak ingat. Cakap aku nak join property agent ni macam mana. Tuhan tu ajak jumpa waktu malam tu juga ajak jumpa Boleh kan. camur lah. Tak boleh camur tu gajah. Lepas dia patah remeh tu aku try malam tu juga aku pergi camur tu gajah. Malam tu dah datang dengan adik perempuan lah, dengan bakal bini waktu tu kan. Betul kan? Betul. Betul lah. So start dari situ lah. Bulan 5 tahun 2024 aku daftar jadi agent lah. Okay. So apa challenge lah waktu awal jadi agent tu? Adakah dia meet expectation lah ataupun tak? Pada peringkat awal. Aku ingat kan buat agent ni macam senang kan. Tapi waktu awal memang susah sebab kita tak ada ilmu tau. Kan tak orang cakap tak banyak ilmu sangat lah. Sebab aku pun duduk jauh kan nak datang sini. Betul. So dalam first month, second month tu memang struggle juga lah. Sebab jauh kan. Sebab jauh lah. Lepas tu hang, macam mana cerita dia tu hang pindah kahwin? Macam mana? Kebetulan macam nak kahwin macam cerita. Okay. Aku cerita aku dapat first close dulu lah. Bulan yang kedua aku dapat first close aku lah. Okay. First sale aku. First booking lah. Aku promote masa tu aku promote kat Facebook je. TikTok tak ada lagi. Aku promote kat Facebook. Hari-hari aku promote. Ada seorang akak ni. Dia cakap aku dia nak beli rumah cash. Kan. Rumah projek lah. So dia transfer aku 100 booking. Uish, aku cakap biar betul kan. Dah dapat duit kan. Aku bentang tiga jadah aku sujud syukur. Aku menangis tu lah. Dapat first booking kan. First client lah. First client. And then selang 2-3 hari dia cancel Mat. Dia cancel. Aduh. Apa sebab dia cancel? Mungkin sebab dia nak beli cash. Dia dapat rumah yang lagi better kot. So dia cancel dengan aku. Aku jam lah. Aku dah hari-hari promote ni kan. Bila dapat booking dia cancel ni. Tapi aku kan jenis cepat menyerah kan. Promote lagi. Ada orang WhatsApp aku. Cakap nak tengok rumah dekat Tapah. Waktu tu aku knowledge zero lah property. Orang datang nak tengok rumah kita zero knowledge. Macam mana tu? Aku start kereta waktu tu aku bawa mak ayah aku, adik aku pergi Tapah. Memang plan lah. Memang waktu tu pagi dia beritahu, petang tu aku pergi. On the spot pergi terus lah. On the spot pergi terus. So aku mesej hang sebelum pergi tu, aku mesej hang cakap jangan lupa bawa air bagi diorang minum. Bagi lah. Aku bawa 3 botol, aku bagi diorang minum. Sampai kat site tu, aku seorang je turun tau. Mak ayah aku, adik aku semua dalam kereta lah. Tapah aman. Tapah aman, okay. So pergi dekat site tu. Mak ayah aku, adik aku tinggal dalam kereta. Aku seorang-seorang tanpa ada knowledge property ni. Aku nak sembang apa dengan orang ni kan. Ya. Apa yang aku boleh cakap, aku cakap lah. Kalau hang ingat waktu viewing tu. Ada call aku. Tak ada call. Ada WhatsApp kan? Ada conversation waktu tu kan? Aku call hang. Tengah viewing tu dia tanya aku ni macam mana ni dik? Ni macam mana ni dik? Kejap saya tanya orang kejap. Aku call dulu. Macam mana lagi? Ni dia tanya ni lagi. Macam mana lagi? Aku baru beritahu dia kan. Macam-macam soalan dia tanya aku. Dia tanya aku lagi. Dik, matahari dekat sini naik. Aku ingat. Aku cakap hang. Okay, aku pergi buka layout tu. Tengok dia punya arrow tu kan. So barulah kan. Okay lah, proses tu lama juga waktu dia viewing tu lah. Aku seorang tak tahu apa. Alhamdulillah bermodalkan mineral 3 botol. Dia booking waktu tu juga. On the spot lah. On the spot dia booking. Dia transfer. Dia transfer. Tapi dia checking load lah waktu tu? Waktu tu aku tak checking load. Asal bawa tak tahu. Aku tak tahu. So dia booking. Alhamdulillah lah. Yang tu first booking yang jadi lah. Yang convert lah. Government kan? Askar tak silap aku. Askar ke apa? Askar je lah aku lah. Askar kan Navy macam tu lah. So first commission berapa ribu tu projek? 3,000 lah. 3,000 kan? So untuk orang yang dalam keadaan yang business problem, tiba-tiba hang dapat commission 3,000, hang rasa besar 3,000 tu? Besar. Kan? Sebab benda tu kita tak buat apa pun. Kan? Tak banyak effort sangat pun nak letakkan dapat 3,000 tu kan. Macam kalau orang kerja harian nak dapat 3,000 sebulan dia kena pergi kerja. Kan? Kita pergi sekali viewing je. Kan? So I might appreciate betul-betul lah 3,000 Aku appreciate betul-betul lah sebab aku cakap, besar jugalah commission ni kan. Effort aku buat yang ni. Dapat amount banyak ni kan. So aku daripada situ aku rasa memang nak teruskan lah buat agent property ni.
Ha. So tu turning point. Okay, Tu lepas tu turning next point dia. je. Next dia. Okay lah. Fast forward semua aku berjaya kahwin lah. Duit cukup semua aku kahwin. And aku pindah ke sini lah. Pindah ke sini. Yang ni turning point yang kedua. Mak Hang lah. Tuan Faiza. Offer untuk masuk TPC. First batch kan? First batch pula tu. Memang legend lah. Team First batch. Team Power Closer. Waktu tu aku lepas seminggu kahwin tu. Seminggu. Lepas seminggu kahwin. Betul, Kan? betul. Lepas seminggu. Uncle aku cakap, cik nak join tak TPC ni? Mestilah nak kan. So aku join. Start daripada TPC tu lah. Aku konsisten close 5 biji, 6 biji, 7 biji. Sampailah sekarang. Sebulan kan? Sampailah sekarang boleh close 10 biji sebulan. So nampak tak progress tu? Yalah sebenarnya dia macam setahun 6 bulan. Sebenarnya tempoh yang sikat sebenarnya. Dia bukanlah macam lama 5-6 tahun. Dia bukan macam senior-senior lain lah. Boleh kita Sebab ringkas singkat lah. kita dah cut short. Kita dah cut short benda tu. Supaya lagi cepat kan. So hang fokus projek ke tak betul? Projek lah. Banyak kan projek lah. So daripada TPC juga kan. Aku start create aku punya personal branding TikTok. Okay. Okay, cuba share sikit. Macam mana boleh start marketing dekat TikTok? Dia mesti dia ikut leader kita kan. Syaki kata. Waktu tu kan. Hang leader aku. Hang buat TikTok lah kan aku tak buat. Okay. Apa video first hang buat? Aku tak ingat sangat. Aku video first aku buat video biasa je. Projek dekat Setiawan. Prima kan? 4B. 4B tingkat lah. 4B tingkat. Aku buat yang tu pun tak proper, tak betul-betul kamera angle ke mana. Kan? Cakap pun tak betul lagi waktu tu. Waktu tu adik aku rekod lah. Adik aku rekod waktu tu. Okay, so maksudnya waktu tu hang dah buat video sikit-sikit lah. Bila video first hang yang blow up? Bisa hang ingat video yang bila lah? First yang blow up waktu tu bulan 12 tahun lepas lah. 2024. Okay. Yang tu dapat 2 juta viewers lah. 2 juta viewers video viewers. Apa? Video rumah subsale 2 tingkat dekat Batu Gajah. Okay, rumah tu. Okay, rumah tu dalam owner nak jual. Tapi owner tak duduk rumah tu. Barang-barang owner banyak lah dalam rumah tu. So aku buat video waktu tu. Rumah owner nak jual. Sekali dengan barang-barang dalam rumah ni. Dia boleh tengok barang-barang apa yang ada dalam rumah ni. So orang nak tengok benda tu. Orang nak tahu barang apa dalam tu. Orang nak tahu. Orang nak tahu barang apa dalam tu. Macam mana dapat idea macam tu? Maksudnya yelah rezeki tu rezeki lah. Tapi mesti macam turning point yang tiba-tiba terilham benda tu. Sebelum aku dapat FYP yang pertama tu, aku dah cuba macam-macam cara dah. Macam cakap kan. Try dulu. Nak tengok apa kita punya winning content tu. So aku try. Sampailah satu video tu aku try buat macam ni lah. Lain pada lain lah. Macam orang lain review macam biasa kan. Aku macam boring lah. Aku nak buat lain pada lain lah. So aku buat lah jenis macam tu. So alhamdulillah lah. Video tu blow up. 2 juta viewers 2 juta 2 juta. Okay, so bila yang perasan macam asal tiba-tiba banyak ni? Waktu tu, okay. Dia mula-mula video ni tak blow up lagi tau. Dia masih lagi dalam 100, 200. So aku bangun pagi waktu tu. Tengok, tiba-tiba dah 8,000 dah ni. 8,000 viewer lah. Hang post malam lah? Aku post malam. Okay. So, okay, tak apalah. Aku mandi, breakfast, go office. Aku tengok lagi kan. Dah puluh ribu lah. Scroll lagi? Aku scroll. Naik lagi. Sampai dah 2 juta. Lepas tu lead sepa masuk? Lead bersepa. Orang call. Tak terlayan lah waktu tu. Sampai 2 juta views 2 juta views. Okay, so lepas tu bila hang buat video yang pattern lebih kurang sama, dia akan naik. Jangan cakap. Bila kita dah dapat kita punya pattern video tu, follow je. Follow je lah video tu. So aku buat konsep yang sama lah. Waktu tu follower apa? Waktu mula-mula tu 1,000 je. 1,000 kan? 1,000 je. Okay, kalau boleh tahu sekarang berapa follower dekat TikTok? Sekarang dah 23,000. 25. 25,000 lah? 25.9. 25.9? Maksud 26,000 lah. 26,000. Dan, berapa banyak video hang yang hit million views? Okay, setakat ni yang hit millions dah 3 video lah. 3 video dekat TikTok yang dah hit juta punya views lah. So latest one? Latest one yang sekarang ni dah 3.3 juta kot. Dekat Batu Gajah. Aku ada buat satu video cerita-cerita pasal mitos-mitos. Tak, punyalah viral video tu guys.
Kawan aku tanya tau, ejen hang ke Rashid tu yang pasal apa kat Batu Gajah tau. Masa kat air tu. Maksudnya video tu memang dah tersebar, ramai tengok Ya, video. betul. Kalau pergi mana-mana pun orang tanya, "Oi, ni yang buat video Batu Gajah tu kan?" Oh ingat lah. Orang ingat. Kan? 3.3 juta lah sekarang ni. Tapi dia hit first million views kurang daripada 24 jam kan? Ya, betul. Laju. Tu paling laju lah. Paling laju. Tarik je. Naik. Tarik je naik. Oh, tak terlayan pun dulu. Tapi okey, banyak lead masuk tak? Banyak. Lead banyak Sepa. masuk. Sepa. So, second video yang hit million pun banyak. Sampai orang call. Sampai satu hari tu aku dapat call. Lebih 20 call. Ush. Bukan WhatsApp lah. WhatsApp memang banyak lah. Puluh-puluh lah. Yang call tu. Yang betul-betul cerita nak rumah tu. Ramai. Ramai. Lepas tu kalau buat kelapasan sekarang ni anda faham game tu. So pattern tu lebih kurang sama di hit. Lebih kurang sama di hit. Dia tukar je dia dah. Dia tukar dia memang lari lah. Dia Kan? memang lari lah. So maksud sekarang dah ada 26 ribu lah. So target bila akan hit 30 ribu followers? Aku insyaAllah lah kalau boleh 30,000 dalam tahun ni lah. End of this year lah. Sebelum habis tahun ni aku nak 30k dah. Okay, so maksudnya daripada akaun social media, akaun TikTok tu, dia dah start membantu hang punya sales. Betul. Kan? Betul. Kita dapat juga offer kan? Offer Dapat review juga paid review semua. Dari situ lah. Sampai aku yang bestnya kan, bila kita dah FYP, dah orang nampak kita punya video kat TikTok kan. Sampai aku pergi viewing waktu tu. Klien aku ni dia ada bawa kawan dia lah yang tak kenal pun aku waktu tu. Tiba-tiba dia tegur aku. Awak yang buat video kat TikTok tu kan. Saya tengok video awak. Ya saya lah. Oh, saya nak beli rumah jugalah. Oh ya? Padahal dia tak kena-mena lah. Dia tak tahu pun aku yang nak viewing waktu tu kan. Dia tak ada kena-mena. Dia ikut je kawan dia. Kawan dia tahu lah. Kawan dia tahulah aku kan. Lepas tu dia cakap, oh kawan dia nampak aku ada tegur. So aku happy lah kat situ kan. Sembelih lah. Sembelih lah. Orang nampak. Maksudnya dia impact video kan. Kalau pasal impact video tu memang dia powerful lah kan. Powerful lah. Sampai kan kawan aku pun cakap, aku scroll TikTok je muka hang. Scroll TikTok je muka hang je kan. Maksudnya, okay, bila last video yang post? Minggu ni? Ke minggu lepas? Last post dalam minggu lepas je lah aku lah. Minggu lepas ada post lah. This week ada post lagi? This week ada insyaAllah hujung minggu kot. Hujung minggu lah. So maksudnya kan, daripada social media tu, dia dah bagi impact yang, yelah, senang cerita kalau kita cakap pasal TikTok ni, dia boleh mengubah kehidupan seseorang tu macam orang tak percaya kan. Tapi hanya daripada viewers, followers tu kan, dia datang rezeki sales. Dia datang rezeki apa? Rezeki untuk buat paid review lah kan. Sebab semua daripada social media account kan. Dan aku dapat juga banyaklah paid review kan. And then spa kecantikan. Bodoh suruh aku review. Aku nak spa kecantikan. Apa aku jual rumah? Nak tahu aku review buat spa kecantikan. Aku tak ni lah. RM5,000 saya ambil lah. RM5,000 saya ambil. Oh, faham. Maksud sekarang hang punya seat lah maintain 5-7 sebulan lah. Maintain lah. Dia konsisten lah. Adakah hang pernah terbayang yang every month akan close konsisten 5 biji sebulan? Uish, aku mula-mula kan, aku tengok waktu aku start dulu, aku tengok orang close, aku cakap, uish, macam mana lah dia close 7-9 biji sebulan konsisten kan. Macam mana? Aku tak dapat tune lagi waktu tu. Bila dah dapat tune, dah ada TikTok kan. So aku rasa nak konsisten tu senang lah. Sebab hang dah nampak pattern kan? Dah nampak pattern tu. Dah dapat kita punya tune tu. So kita follow je lah, konsisten je lah. So hang punya next target lah? Aku next target, aku ingat aku nak bina team lah. Nak ada team sendiri. Nak ada closer sendiri kan. So biasalah. So leads dah banyak kan? Lead banyak. So tinggal nak supply lah. So next target nak naikkan lagi income lah tahun depan, insyaAllah. Berapa unit sebulan? Unit tu aku nak lebih, aku nak dalam 20 unit pula kan. Sebulan lah? Sebulan, insyaAllah. Dengan game yang baru lah. Strategi baru lah? Strategi baru lah. Dah susun lah.
Okay, so maksudnya hang punya target next adalah hang dah nak start untuk grow team dan nak increase numbers untuk closing lah. Daripada 5 ke 20. 20. So based on 5 ke 20 punya target tu, hang clear tak dia punya framework macam mana? Aku clear lah. Aku nak kena buat leverage of people lah kat situ. Ya, sebab 20 biji seorang dia boleh tapi tak macam orang lah. Tak macam orang lah. Caca merba lah. So maksudnya bila kita dah faham benda tu, baru kita boleh move setapak kan. Sebab bila hang ada leads yang banyak, hang boleh support hang punya team untuk dia orang boleh buat sale. Kan? Beza tak? Okay, aku tanya hang beza tak waktu hang awal masuk tanpa ada leads everything ni dengan sekarang? Beza gila lah. Beza banyak kan? Struggle sangat lah. Sekarang okay lah, Alhamdulillah. Susah dapat leads kan? Susah. So maksudnya dapat seorang tu pun susah. Maksudnya one day bila hang dah buat recruitment, hang boleh support team hang dengan leads yang ada. So diorang laju sikit bergerak. Nak compare dengan zaman-zaman kita susah nak cari leads apa semua kan. Nampak sekarang pun lagi advance lah. Macam hang pun ada buat e-learning. Dah senang lah. Dah senang lah. Apa-apa tak payah tanya aku lah. Aku cakap buka e-learning je. Benda tu dah ada kan? Dah ada. Kau dah tengok e-learning belum? Aku ada tengok 1-2. Aku agak ada. Okay Syed, maybe last words lah untuk hang punya advice ke ataupun maybe yang ada nak join team hang ke apa ke. Okay, sebelum kau advice tu aku nak ucap terima kasih dulu lah. Terima kasih dekat Syauqi yang dia yang bawa aku masuk dalam bidang ni, yang banyak guide aku. Prof Faiza yang banyak juga bantu aku. And wife aku, dia banyak support gila lah. Dia memang tulang belakang lah. Support belakang rapat. Mak ayah aku. Ibu abah aku ni dia... Ibu abah siapa? Ibu abah aku lah. Aku panggil ibu abah lah. Kalau ibu abah lah mak ayah lah. Kalau ni mak abah, mak ayah. Mak abah. Mak abah. Okay. So dia orang banyak support aku lah. Ibu abah aku kan. Dia banyak support. Dia tak kisah aku nak buat apa kan. Buat lah. Dia support. Jangan buat benda bukan je lah. Aku nak buat apa dia support je. Tak, tu yang penting sebenarnya kan. Walaupun kadang-kadang mungkin lah parents kita dia tak support duit. Moral support tu pun dah priceless dah. Dia macam tak risau. Aku cakap aku nak buat asal jadi orang. Dia support je kan. So aku bersyukur situ lah. And itulah aku sangat terima kasih kat diorang semua yang ada kat belakang aku sampai sekarang lah. So advice dekat orang kat luar sana yang mungkin tengah face situasi macam juga kot. Okay. So aku rasa ramai je kan yang sekarang ada dalam lowest point dia punya hidup. So yang nak bangkit balik ataupun yang tengah nak cari duit lebih ke ataupun tengah mencari-cari kerjaya yang okey. So korang better pandang bidang property ni lah. Sebab dia punya cabang duit tu bukan satu tau. Dia banyak cabang duit dia. Dia bukan komersial semata-mata. So dia banyak. Kalau kita ada TikTok, kita boleh grow up dengan TikTok pun cabang duit tu datang banyak. So aku sangat bersyukur lah ada kat sini. Dalam circle yang betul, Safrish banyak support. Kau nak tahu tim Safrish ni dia memang menitik beratkan digital punya marketing, jual rumah online. Kau pernah dengar jual rumah online, close online je. So aku sangat bersyukur ada dalam circle ni. Dan korang yang nak join property tu, please cari agensi yang betul-betul boleh support korang. And group team yang boleh support korang lah. Macam Safrish. So mana-mana yang Rashid tengah cari team, so kau nak tahu macam mana rahsia Rashid grow dia punya social media ke apa ke, mungkin dia ada sendiri dia punya blueprint tu, framework tu. So mana-mana yang nak be part of Rashid punya team, nanti boleh Roger Rashid lah. Okay, thank you kepada semua yang tonton untuk this episode. Yang mana yang baru jumpa podcast ni, jangan lupa like, follow dan juga share. Dan kalau katakanlah bermanfaat, tolong sebar-sebarkan video-video yang kita ada dekat semua kenalan korang, especially yang tengah nak membina hidup dan juga tengah cari arah tuju dalam hidup. So, itu saja. Thank you guys. Thank you. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.